Puan, kita telah hantar notis dan juga amaran supaya Puan kena bayar sewa yang tertunggak. Tetapi sehingga hari ini anda masih gagal cuai enggan bayar tunggakan sewaan. Jadi kita dari MBS hari ini datang ke sini untuk mengambil tindakan selanjutnya, iaitu kita nak buka pintu. Walau bagaimanapun kami dapati Puan adalah bukan penyewa yang sebenarnya. Macam mana Puan boleh masuk rumah ini? Puan merupakan penceroboh tau. 34,000 Puan. Banyak. 50 aja kena bayar. Saya cakap dia sekejap lah masa menurut lidah kata menani kita tolak dengan Rumah ni rumah majlis kita sewa RM150 sebulan. Dan ini bukan rumah kebajikan lah. Jadi hari ni kita ambil tindakan untuk buka pintu. So bukan pintu ni sahaja, semua pintu yang ada dalam rumah ni. Okey, sila izinkan saya masuk. Okey, sila. Biarkan kami buat kerja kita. You tolong saya tolong you. Grill buka sekali. Grill. Kalau Puan tak datang bayar, kita katakan dia apa? Dia cakap apa? Bagi peluang untuk bayar tunggakan sewa. Rumah ni tinggi. Tunggakan sewa dia RM21,350. Jadi memandangkan peluang kita dah bagi, tapi tiada bayaran dibuat. Jadi hari ni MBS akan buka semua pintu di rumah ni. So izinkan kami masuk Okey. Sila.